Fetal distress. Ni kita belajar medical term sikit. Fetal distress. Korang tahu tak apa itu fetal distress? Khas untuk ibu-ibu yang mengandung. So korang kena ada knowledge. Sementara baby ada dalam perut tu, bila korang faham fetal distress ni, korang tahu apa yang perlu korang lakukan dengan secepat mungkin. Korang tengok ya rahim ni. Ni rahim. So rahim ni, dalam ni akan ada kantung dan ada baby. So bayangkanlah dalam ni ada baby ya. So baby tu akan moving lah. Dia akan bergerak-gerak macam tu. Dan dihubungkan baby ke rahim ni ada tali pusat dan placenta. Okay, fetal distress ni maksudnya keadaan di mana baby korang yang ada dalam yang terapung-apung dalam tu, baby tu kekurangan oksigen. Kita kan, kalau kita kurang oksigen dia apa? Kan, kita cungak-cungak. So baby kita yang dalam kita tak nampak dia mencungak-cungak tu, tapi kita boleh tahu ada signal yang boleh menunjukkan baby kita tengah struggle yang kekurangan oksigen tu. Doktor pun nak bagi tahu lah apakah tanda-tanda yang mungkin baby kita tengah fetal distress. Nombor satu, yang paling senang untuk korang detect adalah pergerakan baby kurang. Pergerakan baby itu soft je. Pergerakan baby itu tak cukup 10 pada waktu siang. Pergerakan baby tu korang rasa tak macam yang biasa. Kalau korang detect macam tu, so korang tak boleh tunggu. Korang kena pergi jumpa doktor dengan cepat. Okay. Nombor dua, kita boleh tahu itu daripada gejala korang kat rumah lah. So nombor dua, korang boleh kadang-kadang bila kita sakit kan, kita boleh pecah air ketuban. Bila pecah air ketuban, kita boleh nampak air ketuban tu warna apa. Yang normalnya adalah warna jernih. Tetapi kadang-kadang kita boleh nampak air ketuban tu berwarna najis baby. Warna hijau ataupun warna kuning. Dia tak coklat lagi lah macam kita. So kalau kata baby tu sampai dah terberak dekat dalam tu, itu pun tanda-tanda kemungkinan baby kita tengah struggle kekurangan oksigen. So bila berlaku keadaan macam ni, kalau pergi hospital dengan cepat, doktor akan pasangkan tali pinggang pada ibu. Kita panggil tali pinggang itu adalah CTG, Cardiotocography. Itu adalah alat untuk tengok jantung baby selama 20 minit. So daripada graf itu kita boleh nampak dia punya jantung baby, nadi baby, jantung baby tu bergerak berapa beats per minit. Dalam tempoh 20 minit tu kita boleh tahu, jantung dia ni, degupan jantung dia rendah sangat. Mungkin 60 beats per minit. Mungkin 180 beats per minit ataupun turun naik huru hara dia. Itu adalah tanda-tanda mungkin baby kita tengah struggle dekat dalam tu. So doktor akan baca graf tu untuk 20 minit. Andai kata memang tak boleh, baby ni tengah struggle gila. So kita kena keluarkan baby cepat. Kena buat caesar contohnya. So kalau kita bertindak awal, kita boleh selamatkan baby. Tapi kalau kita rasa, doktor dah 3 hari dah ni baby tak gerak. Oh my god. Dah 3 hari tak bergerak awak. Baby kita pun dah kecut-kecut dah. Innalillah dah. Jangan. Hari first korang rasa macam lain. Doktor saya rasa lain. Baby lain. Pergi buat. Doktor pun selalu dia jumpa. Memang real baby tengah struggle. Bila nak pergi cepat terus keluarkan. Alhamdulillah bila keluarkan baby. Yang tu yang kita nak. Kita nak baby kita je. Buat korang yang dekat luar sana kena alert pegangkan baby setiap hari. Jangan biar baby kita struggle seorang-seorang kat dalam tu. Ibu-ibu yang pregnant yang nak belajar dengan doktormu A to Z, waktu kita step by step nak bersalin nanti. So jom join kelas rahsia mudahnya bersalin. So ada tips isteri dengan suami macam ni kita nak ready emosi dan fizikal, insyaAllah boleh daftar kelas ni dekat link di bio. Banyak lagi ilmu yang korang akan belajar nanti dalam kelas nanti. Daftar cepat dekat link di bio. Bye.